Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dalam Kebun Kampung. Okey, inilah sesi mencuci. Setelah sekian lama dah naik semak. Okey, yang belah sana saya tanam getah. Baru tanam getah. Tapi itulah bila semak pokoknya selamat. Bila dah cuci ni habis pokok. Kena korek dek babi pula. Okey, satu lagi ni saya tinggal mesin ni 2 hari lah tak datang. Habis jadi berbulu. Berbulu-bulu. Dan topi saya pun dah habis lah dikorek-korek. Ni anak-anak tu pun mengkiak. Mengkiak punya kerja ni. Habis tali-tali mesin rumput pun dah jadi berbulu-bulu. Jadi terbulu-bulu lah ya. Okey, habis pokok dia makan ke apa tah. Topi saya habis. Dah jadi berlubang-lubang. Jadi tak boleh tinggal lah. Ingatkan tak ada apa. Ini baru biasanya saya tinggal letak kat belah sana. Yang ni dekat area bukit sikit. Ya, tinggal kat sini nak bawa balik payah sikit. Sebab itulah nak kadang datang naik motor je. Jadi nak angkut bawa mesin tu payah sikit. Jadi itulah. Bila dah tinggal macam ni, ini pula jadi. Jadi tak boleh letak kat sini, nanti letak kat ujung sana balik lah. Kat sana ada apa? Panas jadi kurang sikit kot. Yang ni buah tempat teduh. Ataupun saya kena buat dangau lah sikit. Nantilah tunggu settle cuci semua dulu baru buat benda lain tu. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.